Ketua ulama Madinah nama Imam Malik ibn Anas. Ketua ulama Madinah Imam Malik ibn Anas, tuan guru Imam Syafi'i. Tuan guru Al-Imam Syafi'i, tok guru. Imam Malik setiap hari berkali-kali buat kelas hadis. Imam Malik setiap hari berkali-kali buat kelas hadis. Tetapi apabila datang Ramadan, Imam Malik tinggal semua pengajian hadis beliau. Apa yang beliau buat? Apa yang Imam Malik buat? Kata para ulama lain, kami melihat Malik ibn Anas yuqbil ala qiraatil Quran. Ini rahsia dia. Rahsia salaf. Kami melihat Imam Malik ibn Anas meninggalkan semua pengajian hadis dalam bulan Ramadan dan beliau menumpukan bacaan Quran. Subhanallah. Ada rahsia besar. Ada rahsia keterkaitan yang besar di antara Quran dan Ramadan. Rahsia dia ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Iaitu maksud dia bulan Ramadan. Yang mana bulan itu, kata Allah, untuk rahsia kita semua. Unzila fihil Quran, untuk pengetahuan kita semua. Ramadanlah Allah turunkan Quran.